Bang. Ya Allah. Hujan satu hal ya Allah. Soundman kami senggal ya Allah. Sensitif. Okey bang, tadi bang saya tengok ada macam-macam kaum yang ada kat sini bang. Seperti ada India, ada Chinese. Ada tadi. Yang istana budaya tu. Kau yang cantik India kau kenal. Tahu Ucok masih bujang tuan-tuan dan puan-puan. Klik. Nak jual saya ini ah. Lagi kau apa yang kau nampak? Tadi ada orang asli juga ada. Kau confirm ke dia orang asli? Tadi dia orang cakap tadi bang. Kulit macam kau kan? Ya, Cok, yang tu kawan saya Atan dan isterinya siapa? Atan dan Ana. Cik pun kenal Ana. Itu daripada Tongkah, orang asli. Itu ketua kampung. Janganlah dia bawa satu kampung. Wakil bang, wakil. Tapi dia orang okey pasal dia orang biasa kaki ayam. InsyaAllah saudara. Tadi ketam, kami besok order ketam, order udang, order belangkas. Daripada dia lah orang asli tu. Yang macam ni daripada Johor. Yang pisang kat luar ada pisang, Yati ada pisang, Yati kat luar Yati, betul? Ada pisang Yati, betul? Ya. Jadi jangan bawa balik Yati saudara, bawa balik pisang. Kalau bawa balik Yati besok pagi lusa tulah tak masak-masak. Tapi pisang yang si Adam Pandai punya bapak bawa ni, Adam Pandai tu bapak dia ni. Dia bawa pisang tu satu sesikat. Ya Allah, bak hujan dah reda sikit. Sesikat tu bawa pisang tu bawa balik. Hari ni bawa balik, besok masak. Kalau ada yang pisang kan bagus untuk bagus insya-Allah. Bang, kita juga ada Abang Awi daripada kumpulan Skandal. Lepas tu kita ada Kak Azura Aziz. Azura Aziz. Ya. Cep Ali. Cep Ali pun ada. Kita ada seorang penyanyi Abang Isma punya penyanyi ala-ala kampungan perempuan ni, nama dia Linda. Tapi suara dia baik, Cok. Dia titik kau, Cok. Linda ada. Dia ramai sebenarnya yang akan perform malam ni. Cuma kita pelan-pelan lah, Cok. Jangan laju-laju. Betul. Hiburan persembahan bukan sesuatu yang kita letak di depan. Iaitu silaturahim kita. Dan kita akan membuat tabung ni. Tolong siapa yang tak ada kerja. Aku tengok macam siapa? Apple mana Apple? Salah seorang daripada geng Sentuhan juga Apple. Jadi kita ada melancarkan tabung tuan-tuan dengan sedikit sumbangan anda dapat melegakan ini dia untuk kita punya band Kayangan. Bukan senang saudara. Dan kita mulakan dengan chip untuk menabung. Itu dia chip. Kita try chip. Masya-Allah. Ya Allah, chip ya. Tepuklah tangan kawan-kawan. Kita mulakan. Ni kameraman aku ni semua. Ni. Jangan sial apa kerja tak kerja. Saudara, ini nasihat SPJM, Skuad Pengurusan Jenazah. Dia ni selalu buat kursus. Kami akan buat kursus pengurusan jenazah. Jangan banyak-banyak besok nak sijak motor tak ada duit InsyaAllah. Tapi kalau semua sikit banyak kan? InsyaAllah apa? Terlanjur kita berada di atas pentas ni bang. Dah lama saya tak berkumandang, tak bernyanyi bersama abang. Baik. Untuk malam ni saya nak minta, nak tak korang Abang Isma nyanyi satu lagu dekat saya. Semua lagu yang penuh makna. Dia orang tengah makan, Cok. Apa peduli kita nyanyi tak nyanyi ke apa, Cok. Kau tengok Amir tu mulut penuh. Dia tak peduli kita, Cok. Cok, kau tanya sekali lagi. Tanya apa? Tanya lah, nak tak kita nyanyi? Nak kita nyanyi tak? Tak cukup kuat. Nak ke tak nak? Alright. Amir, tisu. Okey. Lagu yang sangat bermakna untuk semua. Siapa yang pernah mendengar radio THR dulu, lagu yang diperjodoh Jeritan Sahabat. Cabutlah kawan-kawan. Very lah. Bayar mahal, main kurang ni dah. Kau tunggu ramai artis tu. Maiming. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, tolong jaga supaya aku tak jadi soundman tu, aku tak confident. Nampak tu dia tunjuk tu bang.
Okey. Lagu Jeritan Sahabat insya-Allah kita nyanyi sama-sama. Baik. Lagu yang menjadi lagu akhir dalam rancangan setiap kali kita on air. Pak Aziz, biasa lagu Maita Mali Sihir. Lepas ni Abang Azan tadi tak sempat. Lepas ni confirm Azan ada. Ramai lagi hati-hati. Kita ada Cep Ali. ya. Azura Aziz kalau nyanyi, ya Allah. Kuetiau ada, kuetiau saudara fresh, kuetiau. Bang kuetiau okey bang enjoy je, terima kasih tuan. Saudara kami tak ada catering saudara. Itu semua tu pendengar-pendengar macam anda juga. Cuma kali ni bagian anda makan. Kalau anda kawan lama lagi dengan saya, tu tempat anda. So, jangan kalau melambur dengan saya datang sekali-sekala makan. Jangan lama-lama kerja. Up sikit lagi, up music. Reverb. Karena fikirmu
Surah Aziz dan saudara tuan-tuan yang cok yang sebenarnya Alright. ribuan buang. Jadi sebenarnya mercon pun kita ada. Kepada kita ada mercon, ada tembakan mercon. Lepas ni kita ada apa? Mina kilang nanti kemudian kita ada penghargaan ya kepada semua ahli-ahli Club My Friend yang menjayakan buat ini semua, saudara. Saya kena maklumkan dan saya kena berbangga. Tuan-tuan, beri tepukan kepada mereka yang bertungkus mulus. Saudara, mereka ni lah di belakang-belakang tabir ni, yang kat belakang-belakang ni. Ni saudara, semua ni adalah macam adik-beradik saya. Daripada kayu ini, dari rumah sebelah ini kami datang, sebelah ada rumah dirobohkan menjadi ECRL. Kayu-kayu itu kami beli second hand. Kami banner ini semua saudara dengan gotong royong kawan-kawan, dengan tidak mengambil upah dan tidak memberi upah. Terus terang cakap, betul tak kawan-kawan? Saya kena terus terang sebab saya bangga dengan mereka-mereka semua ni. Kerana mereka datangnya daripada pendengar-pendengar macam anda juga. Tapi dia acap kali selalu memahami, mengerti. Bukan saja berdisiplin, malah mereka kena berkorban untuk mencapai satu tahap. Kau bukan hanya kena disiplin, tapi kau kena berkorban. Kita sementara tu kita nak jemput semua ada artis. Inilah kadang-kadang kalau ada reporter ada Yom ya, kita kena jaga hati reporter. Pada jaga reporter punya makan Yom. Saudara ni Pak Yom Irama, tepukan tu Pak Yom Irama saudara. Inilah Presiden Irama. Nampak comel tapi ingat berbisa. Okey. Jadi kita sama dengan Irama, semua Irama kawan-kawan adalah kawan-kawan saya, kita adakan bersama Irama. Silakan Yom, kita susun Yom. Sementara band pun ada, Azan pun ada, Acid pun ada. Silakan Acid, mari Acid. Acid ada Acid, ada Azura, Kak Azura, Cep Ali. Lepas tu dengan Abang Awi, Skandal. Marilah bang kita sama-sama ambil gambar dulu. Dia silakan daripada sana, daripada tepi. Naik. Sana jalan yang terima kasih kepada Abang Duan daripada Metro. Mana dia Abang Duan? Terima kasih dia. Kita punya fotografer. Esok kita akan keluarkan di harian Metro. Tapi tabung kita dah jalan belum tadi, Jom? Jalan tadi. Tadi shot dah jalan dah. Apple shot. Apple. Terima kasih Abang Duan. Itu dia. Mana siapa kamera Duan? Ada? Ni. Tu. Dua. Kamera baik bang. Kenapa dia juru gambar tu? Kau juru gambar Duan dari reporter. Naik pangkat bang, naik pangkat. Okey. Mana lagi? Kak Azura. Mana Abang Awi, Skandal. Lagi siapa tadi? Tadi kita ada Duan apa? Dah dapat anugerah tadi. Anugerah apa ni? Anugerah apa Duan dapat? Reporter apa tadi? Memanglah kursi. Kau ambil gambar kursi. Ada dua kursi. Hati perempuan. Kan? Pandai tak eye setting? Dia ingat apa? Ada tu Azura lagi. Lagi siapa lagi? Tadi kita ada Ali juga bang Ali ekspedisi tadi ada. Ekspedisi. Kumpulan ekspedisi, real ekspedisi pun ada saudara. Real? Bukan, ekspedisi kita penyu tadi. Salah aku real. Jangan bang. Semalam apa tu? Semalam Wahir dah kena teruk. Wahir dah kena teruk. Salah sebut. Salah letak logo semalam. Kena teruk bang. Alah maafkanlah kita raya. Lebih kurang. Acik kau dulu Acik. Aku ni kau macam-macam ni Cik. Betul Cik, aku rasa kau tak terjadi lama ni Cik. Betul Cik. Mana dia Kak Azura mana tadi? Abang Awi tadi saya nampak Abang Awi, Skandal. Lagi tadi siapa lagi? Hari tu masa kita buat dodol buka puasa tu ada Abang Wom, Azan, ada Abang Azan lagi. Tu lagi siapa lagi? Liza Abdullah. Kak Liza Abdullah. Ramai lagi insyaAllah. Ramai tu hari. Hari ni birthday Abang Wom hari ni. Ini dia. Saya dengar cerita Skandal akan buat comeback. Sana bang, jalan yang benar. Bukan apa bang di hari raya yang licin ini. Janganlah kita kepleset. Jalan yang benar. Mana lagi? Siapa lagi? Kak Azura. Azura. Chef dengan chef. Chef Ali. Mana? Ke tengah duk menapau pergi makan ke macam mana? Anjang telah. Anjang. Ada Anjang gitaris saudara. Jangan eja diubah dengan huruf I. Anjang eja betul-betul. Jangan diubah huruf I. Anjang. Saudara. Dari kumpulan telah rosak. Ali yang cakap. Kak Azura. Mei. Anjang, apa kau pakai baju sama macam aku Anjang? Sama colour bang, janji ke bang? Tak nak lah aku. Tapi tengok Anjang macam ni macam YB lah. Tak nak lah aku gambar dengan dia gemuk. Aduh.
Manager Anjang marah. Kita nyanyi dulu lah. Oh ni. Itu dah. Azura. Okay Azura makan tadi Azura. Oh Masya Allah. Azura chat dengan Azura ni dia pasangan yang kata apa? Ideal lah. Tapi Kak Azura ni saya kenal semua adik-beradik dia bang, semua boleh nyanyi, boleh main muzik dan juga ayah dia juga keluarga. Salah seorang gitaris 60-an. Iaitu yang mana? Siapa nama? Apa ayah dia? Ya, Pak Aziz. Kau ni belasah je tu. Betul lah. Azura Aziz, Harry Aziz. Nampak? Yang itu aku setuju. Ya, nampak. Selamat kau, betul lah. Selamat, kita dah tahu. Oh, Anjang, YB. Diorang cakap dah lama tak show kat Sarawak. Sana. Sini. Dah lama tak show kat Sarawak. Memang saudara, kalau kami show kat Sarawak memang macam inilah saudara. Jadi kita ulang tahun show kat Sarawak lah kira. Kalau kat Sarawak betul, memang saya dah faham dah. Memang artis gini-gini semua. Tak apalah, lebih kurang lah saudara ya. Saudara hati-hati ni dah macam-macam. Ya Allah, YB, Masya Allah. Masya Allah, YM, Masya Allah. Itu dia Anjang Masya Allah. Solo sikit lah, bunga angkasa. Okay, dah, korang berdua duduk. YB duduk, apa-apa duduk. Tak, bagi dia suami isteri duduk, kita belah. Duduk. Duduk kat sini, benci kerja kau. Lagi ni. Ulang tahun perkahwinan, lantak lah. Cek, sini cek. Duduk sini cek. Okey. Memang. Okey, ready? Kita ambil gambar. Masya Allah. Asyik baik tak suruh chef masak pada ni bang. Tak boleh lah suruh chef masak. Baik, macam mana? Ha? Dah rapat dah ni. Okey, kita serius. Metro je dulu. Cek bismillah. Peace yang dalam live peace. Jangan lupa gambar kita ni akan keluar kat majalah atau surat khabar Harakah besok. Jangan cakap kau saman kali duduk cakap lah. Surat khabar cakap ni duduk boleh tak? Hari metro lah. Ada metro. Okey, ada metro. Ambil metro. Senang nak keluar dari metro. Susah ruang, susah. Duk. Azan. Terus dah. Bagi dulu Azan. Bagi dia dulu lah. Dah. Awak dulu kan, awak nak makan dulu ke ni? Okey, boleh. Okey, kita nak teruskan dengan Abang Azan lah. Chef kata azan dulu baru dia komat. Jadi kita silakan azan. Tuan-tuan puan, di hari bahagia ini kita berbahagia dapat sahabat-sahabat yang datang beri dan dipersilakan azan. Alhamdulillah. Azan enjoy Azan 1 2 lagu insya-Allah. 1 2 ke 3 4. Boleh Azan, silakan Azan. Enjoy, silakan Azan. Okey, gaya adik kita rumah terbuka bersama dengan banjir-banjir kecil kat sini insya-Allah. Alright, tapi tak apa kita teruskan persembahan kepada yang baru datang ke yang dalam datang. Kita ada banyak lagi makanan. So selamat menyambut selera. InsyaAllah saya akan hiburkan anda dengan sebuah lagu. Lagu apa kita nak main? Kita main lagu Ahmad Jais kot, lagu raya. Alright, kita try dengan lagu Ahmad Jais. Suasana hari raya lagi, masih raya right? Okey, terimalah lagu berjodoh Selamat Hari Raya. Sekejap belum pergi. Belum bunyi lagi, belum bunyi. Harap tak bunyi. Salah tekan. Di hujan-hujan ni masalah tekan selalu.
scam siut. Kau kena try siut. Ini betul. Cuma sekali kan. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maafkan kita, mencuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf diminta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua. Selamat Hari Raya. Solo. Siapa lagi diam-diam? Raya padahal. Bukan selalu main lagu ni. Let's go, jom. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf kita, mencuci hening dosa. Setahun menjelang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf diminta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Yeah. Yeah. Wait, kena scam situ. Itu Ziana Azin nyanyi lagu tadi, key tadi tu. Key ni teruk sangat ni. Okey, untuk lagu ni kita kena pakai as a band boy kita korang pula mining benda ni. Selalu penyanyi mining. Tapi malam ni korang kena mining. Alright, untuk para tetamu yang hadir, saya hadiahkan anda dengan sebuah lagu yang berjudul Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Boleh? Nyanyi sama-sama boleh? Alhamdulillah. Ni kuat tak kuat ni? Okey. Okey, ready? Hati siapakah mampu menahan rasa terhilang setelah percintaan dihujani halangan. Sia-sialah aku berkorban selama ini. Andai dirimu tak mampu, aku miliki. Sama lah korang main, bunyi dia sama. Pernah jua ku terluka, diiris belati tajam. Walaupun rasa pedih masih mampu ku menahan. Tapi kini aku luka, seperti luka perasaan. Walaupun tak berdarah, bisa buat aku gundah. Jom kita nyanyi sama-sama. Semua sekali, come on. Ku tahu cintamu amat kuat untuk
Baris Bapak Aku FM. InsyaAllah lagu ini biasa akan berkumandang di Bapak Aku FM. InsyaAllah. Solo ber. Sama tak? Sama kan? Okey, semua sekali. Nak dengar sekali boleh tak? Ramai-ramai boleh? Get ready. 1, 2, 3, 4, semua. Ingat sewenang kemahan dilebatkan. One more time. Yang menanti yang seorang menanti hinaan. One more time everyone. And 2, and 3, everybody. Thank you. Andai ini kesudahan, impianku tiada lagi. Walau kita saling sayang, terpaksa ku undur diri agar tiada pihak terluka. Karena kita semua sekali. Kau timbang tampakkan aku dengan rela kau mengurung. Ku terpaksa walau sayangku berlalu. Terima kasih. Thank you, thank you. Okay, lepas ni kita panggil siapa? Okey, kita panggil Azura Aziz kau. Sorry. Masa dia juara, kita nak ada mereka dari kau. Pemenangnya. Okey. Oi bang, macam juara lagu bang. Ada memang abang juara. Bagi kita tepukan sikit kawan. Juara atas juara. Juara atas juara dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu dia. Okey, terima kasih bang. Okey, kita panggil Kak Azura Aziz. Dulu, baca duet. Solo dulu. Betul duit. Yang baru tiba, selamat datang semua jangan. Itu dia. Oi. Ingatlah. Brother Zack. Dia ni yang sebenarnya tadi lagu Jaitan Sahabat tu dia yang nyanyi sebenarnya. Jangan bagi saya naik dulu nanti. Dah nyanyi dah? Belum. Dah. Okey, Kak Zura naik Kak Zura. Okey, kita tanya Kak Zura sikit lah kan. Syuk. Ya Kak. Nak duit dengan awak dia sebab awak ni tarik dahsyat. Ui, janganlah dengan saya Kak. Saya biasa-biasa je Kak. Dahsyat ni. Okey, Kak, apa perkembangan terbaru Kak? Apa perkembangan kembang mana dia? Kembang dia makan kuih apa? Lemang semua kan? Ada lagu baru ke? Ada. Kita nak bagi tahu. Zura dan husband. Penyanyi chef juga. Chef Ali bukan chef tau. Orang chef panggil chef. Dia bukan tukang masak. Okey, akan keluar. Kita bu. Lagi. Ini meriah hari raya kan. Bang-bang pun. Bunyi mercun. Kau pun tidak boleh. Kenapa sekarang ni nak mercun ya? Tepuklah sikit.
Okey. Kak, saya nak tinggalkan akak di atas pentas ni dengan 2, 3 buah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagu. Kita nak mic ni kot. Mic mana ni? Sampai je mic ni. Hello. Mana-mana? Bagi sikit kau. Okey. Saya tinggalkan Kak Azura. Bagi tepuk tangan untuk Kak Azura, Aziz. Marilah. Dengan band? Apa nama band ni? Kayangan, kita akan berada di Kayangan lah. Okey, band Kayangan. Sekarang boleh kita start dengan lagu? Jangan. Original lah. Okey. Suasana riang di hari raya, meriah hari ini walaupun tak benar-benar ada ingat zaman dulu kecah-kecah jadi tadi kenangan berulang kembali. Sabah Sarawak, betul lah. Sebaik masa tu suka pendek. Tak apa. Sekarang dah istiqomah kan. Okey, terimalah.
Syakir juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang Ismail Hamzah kerana sudi mengundang Azura pada malam ini untuk sama-sama memeriahkan majlis jamuan berbuka pada hari ini. Zura jemput suami Zura dan juga penyanyi, dan kami akan mengeluarkan mini album kami di mana ada 6 lagu dalam tu. Jadi cuma ada 2 lagi sebab belum siap lagi 2. Jadi adalah composition daripada kami berdua. Lagu berkonsep Arab Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil air saya tinggal sini. Ini you punya ke? Okey. Biarlah situ dulu nanti kita minum. Yang ni dulu. Okey, kita nak nyanyi lagu yang mana? Kugeram. Okey. Ini adalah lagu daripada composition kita berdua Album baru. Bini album. Konsep Arab Melayu. Ke negeri pada bangsa, kita bawa anda ke negeri Arab lah. Dari mana nak gelek, kita gelek lah ya. Kita gelek sama-sama. Lagi. Aku mengeluh kerana cintaku yang hilang. Mengapa hatimu tak telus? Apakah nasibku malam? Bashki ayo wa ma andabir hubba wa huwa lidasi ya qalbana sahil ya tulil ya garam lekidasi. Lama aku menunggu gadis sepertimu mendambat kamu. Marilah kesini, marilah kesini, ada air sedap sini. Semalam ku geram, semalam ku geram, semalam ku geram. Tak benar-benar tiada mungkin semalam ku geram, semalam ku geram, semalam ku geram. Tak benar-benar tiada mungkin. Melilil abi farak sebaru sama wasabi wani lekna ya guru. Melilil abi farak sebaru sama wasabi wani lekna ya guru. Semalam ku geram, semalam ku geram, semalam ku geram. Benar-benar tiada mungkin. عمري ماشي وانا روحي في ايديها والغرام جديد عليها. انت تحس امتى تحس وهل العمر تاني لما اكون menunggu pria sepertimu mencintaimu. Marilah kesini, marilah kesini, marilah kesini. Semalam ku geram, semalam ku geram, semalam ku geram. tak benar-benar tiada mungkin. Semalam ku geram, semalam ku geram, semalam ku geram. tak benar-benar tiada mungkin. Semalam ku geram, semalam ku geram, semalam ku geram. tak benar-benar tiada mungkin. Semalam ku geram, semalam ku geram, semalam ku geram. tak benar-benar tiada mungkin. Semalam ku geram, semalam ku geram, semalam ku geram. Tiada mungkin. Okey, tunggu singgah tu baru kita. Murah lain. Alright. Oh, ada lagi. Okey, kita belah-belah. Aina adik ni naik dengan kita. Adik yang pakai hijau ni. Adik pakai hijau ni. Jom adik. Sini. Ni semua tahu lagu ni, lagu wajib. Joget kat sana tak kira. Sini. Kalau lepas sini kita bagi duit raya. Semua Semua berpot kat sini. QR abang lagi semua lah. silakan. Okey. Terusnya dua lain. Ya. Dedek, jom dedek.
أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله أنا سهران أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله أنا سهران عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي 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 يا نور العين 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 ساكن خيالي حبيبي يا نور العين ساكن خيالي عايش بقالي سنين ولا غيركم في بالي قلبك نداني وقلبك حباني الله عليك الله طمنتني قلبك نداني وقلبك حباني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية حبيبي 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 يا نور العين 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 حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. Terima kasih selamat hari raya. Terima kasih Bapak Kuken. Pandainya. Jom kita turun. Terima kasih. Terima kasih Chef Ali, terima kasih Azura, terima kasih banyak. Baiklah saudara. Ya. Kita ke acara seterusnya. Ya. Tapi siapa yang menyambut hari lahir pada bulan ini ya Tia? Ya. March dan April. April dah lah. March dan April. Siapa yang menyambut hari lahir pada bulan April angkat tangan? Adakah? Mari sini, birthday girl. Teringat sama main Bulan April. Silakan naik ke atas pentas. Anda diraikan, standby. Nyanyikan lagu Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Dan selepas ini saudara, kita ada penyampaian sijil. Baik, dipersilakan adik-adik yang menyambut hari lahir. Kita sambut hari lahir mereka yang mungkin tak sempat nak menyambut hari lahir. Hari ini kita sambut bersama-sama ya. Sambut bersama-sama. Berada bulan apa? Bulan gelap ke bulan terang? Iya. Astaghfirullahaladzim. Saudara, marilah. Alright, jom. Mana dia? Ni, siapa? Sini sayang. Anak siapa pun peduli apa saudara, tapi dah sampai kemari kita raikan sama-sama anak ini. Siapa juga?
April, Berapa bulan? Mac. Bulan Mac sama bulan Mac. Okey, tapi tak apa. Bagi bulan Mac. Silakan. April lagi siapa? April. Ada lagi? Siapakah yang Kamu Januari. Mei juga ada yang boleh agak kau seorang Mei 11. share dia bang Apa dah hal? Padahal Apa bulan apa bai? Apa bukan gitu? Sini kau. Tepung dah ready belum? telur dulu. Tak apa, buat kerja. Okey, Masa dia. let's go bang. Baik. Allah selamatkan kamu Sama-sama tuan-tuan. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan adik-adik semua. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Tepuklah tangan kawan-kawan. Senang je kau selamatkan kamu. Okey, sini dek potong dek. Kau jangan hihi sangat lah. Mana tu potong? Lepas sekali ni tangan. Sekali. Tangan. Inai disapu di dahi. Itu dia. Elemen kau. Bang. Ini kau suap sini, kau suap sini. Dah pandai pegang tangan ni bang macam mana bang? Adik-beradik lah. Oh, adik-beradik. Baik, itu Okey, dia. faham, Terima faham. kasih tuan-tuan puan ya. Baik. Baik ya. Yang belakang ni belakang ni tengok je ni bang. InsyaAllah adikku sayang lah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Amin. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah adik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bang, ni bang, yang ni bang. Ini bang. Okey, silakan bawa dia. Okey, turun. Okey. Terima kasih banyak-banyak adik-adik Terima kasih adik-adik semua. Baik, nanti kita makan ya. Ni semua adik punya kek tau ya. Adik sedap, bagi sedap. kat yang lain-lain insya-Allah. Baik, seterusnya kita menjemput Ucup pula. Tuan Ayub dari Irama. Silakan Tuan Ayub. Jemput ke atas pentas. Pentas Tuan Ayub untuk menyampaikan sepatah dua kata. Iya. Dan kemudian kita ada penyampaian sijil. Ibu silakan Tuan Ayub. Mana Tuan Ayub? Adakah dia menukar baju? Baik, tak apa sementara menunggu Tuan Ayub saudara. Sebenarnya kita jemput Tuan Ayub, kita jemput Linda. Mana dia Linda? Dari Ipoh Perak dengan sebuah lagu raya. Linda. Mana dia Linda? Di manakah? Saudari. Itu dia. Berbaju kebaya. Wah. Kan dah cakap kan, beri kat radio jangan datang pakai baju kebaya, jangan datang pakai baju kebaya. Tapi kalau macam serimau okey lah. Bang macam jodoh je bang. Saya okey. Oh lah cuk. Kan apa? Linda sini Linda. Nak saya pegangkan tangan ke bang? Jangan. Okey. Silakan Linda. Ini persilakan ni. Apa bang? Aku ni jadi faham jiwa kan. Okey, tak apalah kita bagi dia lah. Tapi dia orang tak tahu apa yang aku faham. Tapi saya faham. Saya bagi anda faham boleh tak? Linda, apa khabar Linda? Khabar baik. Linda dah lama solo. Jujur. Jujur kan senang. Jujur. Ucup pun begitu juga, okey? Aku malas nak tengok banyak-banyak. Okey. Jadi kau nyanyilah. Bagi dia rasa seronok bila kau nyanyi. Kami ni kau peduli tak pedulikan aja. Tuan-tuan sahabat saya dulu dia nyanyi kat kampung saya. Kebetulan dia datang, dia bawa kek raya dan alhamdulillah saudara kita bersama dengan Linda dengan sebuah lagu raya. Dipersilakan Linda.